Bagaimana ilmu yang kita dapat itu tidak menjadikan kita takbur hingga memandang rendah kepada orang yang kurang berilmu. Sebab tu kena jaga-jaga. Bila Allah beri kita ilmu, jangan lupa taufik dan hidayah. Allah tunjuk pada jalan dan Allah beri kekuatan. Nah, semua ni daripada Allah. Kalau kita lupa, kita akan rasa daripada diri kita sendiri. Ni yang kita nak tegur setengah-setengah ustaz, dia sombong. Sombong orang. Ustaz, bawa balik daripada belajar ke Allah, 6 kotak marok beli kitab. Nampak? Satu kotak tu dekat 40 jilid, 50 jilid, 60 jilid. Nah, maknanya dengan kitab yang begitu banyak, mu senyum dengan orang awam, dengan orang kampung, dak sombong. Lalu kat kedai-kedai orang tu, kat orang kampung dak tegur. Ustaz, dah ustaz apa gitu? Ngaji agama. Patut ngaji agama ni ngaji apa? Ngaji kitab hadis, ngaji akhlak Rasulullah. Orang yang paling banyak belajar agama, dia paling banyak senyum. Dia paling manis rupanya, paling baik dengan orang, paling tidak sombong. Pasal apa? Dia dekat dengan Rasulullah. Benda ni kita kena betul balik. Nak hebat benda kita. Bal'ang ibnu Ba'ura no, dalam api neraka tu. Hebat lagi. Kan macam kita ustaz Cak Yang. Tak kenal orang baru ustaz baru BA honest. Kadang-kadang bukan kata imtiaz, makbul. Tapi tak kenal, ada janggut sikit. Tak kenal orang, la ilah. Tak mau jumpa dengan orang jahil, tak mau kawan dengan orang jahil, tak mau tegur orang jahil. Tak, Allah murka kepada kita. Ingat semua dia. Allah boleh tarik balik. Kita dulu bodoh, sekarang cerdik, akhir jadi bodoh balik. Tu tengok rumah ni, orang tua-tua ni. Dulu profesor, ni dah erti benda. Profesor. Faham? Tuhan tarik balik sampai masa bodoh mula. Sementara saja. Jadi jangan takabur. Allah benci orang takabur. Tak usah kata tu. Bapak wali dia kalau takabur, dia humbang dalam api neraka. Microwave, atas masuk, bawah masuk.